Okay guys, dah siap pasang cover set. Jom kita try. Okay guys, tutup cover set Saya tak tebuk kotak angin. Kalau ikutkan customer request nak tebuk kotak angin, tapi saya tak tebuk. Kuat guys. Kalau di tempat ni lah memang kuat. Saya rasa cukup puas hati lah ni. Saya harap-harap owner puas hati lah. Koyak bang. Ha? Koyak. Koyak? Tutup. Koyak? Ya. Awak ada cakap dengan saya yang awak nak tebuk kotak angin, betul? Nah, betul. Dah tebuk, koyak? Koyak. Okey, jom kita buka tempat duduk ni. Saya nak tengok saya tebuk kotak angin ke tak tebuk. Okey. Mana ada tebuk? Tak tebuk pun. So saya punya pendapat, saya dah try tadi, Tak payah ni lah. tak payah tebuk. Sebab memang dah ni pun. Dah sedap dah bunyi bapak wup-wup dah. So nanti awak try, saya dah try. Saya rasa mungkin akan ada sedikit perubahan pada sprocket tu. Okay. Alright, so nanti awak try. Ni lah. Betul-betul. Puas hati? Puas hati, alhamdulillah. Saya nak rakam awak pun tak boleh. Tak apa, So tak awak apa. malu. Tegal lah.